Tapi kenapa pakai? 3 tahun Ustaz. Macam-macam Ustaz komplain. Macam-macam Ustaz komplain. Macam-macam. Macam-macam Ustaz report. Isu yang tular di media sosial melibatkan sebuah premis perniagaan di Kampung Pengkalan Minyak, Melaka terus mendapat perhatian orang ramai. Perkara ini tercetus selepas satu perkongsian mendakwa terdapat binaan di kawasan tersebut yang berpotensi mengganggu penglihatan pengguna jalan raya serta meningkatkan risiko kemalangan. Bagaimanapun, pihak peniaga menafikan dakwaan berkenaan dan menjelaskan bahawa sepanjang operasi mereka, tiada sebarang struktur yang menghalang laluan atau menjadi punca insiden. Mereka turut memaklumkan bahawa pada waktu kejadian yang diperkatakan, premis tidak beroperasi dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi tersebut. Malah, mereka menyatakan telah membuat laporan polis bagi melindungi reputasi perniagaan. Sementara itu, pihak pengadu menyuarakan kebimbangan terhadap aspek keselamatan, termasuk kemungkinan gangguan penglihatan dan suasana bising yang didakwa menjejaskan ketenteraman serta aktiviti harian keluarga. Perbezaan pandangan ini mencerminkan keperluan penyelesaian secara berhemah. Okey. Cakap. Apa yang masalahnya? Awak tu yang memang masalah. Busuk hati. Apa yang saya masalahnya? Apa yang saya busuk hatinya? Apa masalah? Apa yang saya busuk hatinya? Saya mengadu orang kampung cakap nak keluar Sempang susah. Apa benda tak payah menipu? Apa yang nak menipu? Tipu dan PKK. Apa gila telefon? Ustaz, aku ada dah. Ya. Allah ada, memang Allah ada. Dari sini. Tak ada kena sini Ustaz. Tapi kenapa api petik kedai kita? Apa masalah hati Ustaz? Saya tak ada petik kedai. Tak Saya cakap ini yang menghalang nak tengok keluar Sempang susah. Benda apa? Ini nak keluar Sempang susah. Semua orang mengadu, orang bawah semua mengadu dengan saya. Pak Hitam semua cakap dengan saya. Panggil lah. Kenapa dia tak datang jumpa saya? Kenapa nak jumpa abang? Awak, saya siapa dia di situ? Awak siapa? Saya orang muda. Tak kisahlah muda tua, tapi cara tu kena ada lah. Pembinaan. Jangan pasal tu Ustaz nak post sana post sini nak condemn kita. Ustaz Melayu, saya pun Melayu. Sebab saya Melayu saya tak Ustaz lagi lebih arif. Saya rasa babaknya. bab agama Ustaz lagi hebat. Tapi kenapa pakai 3 tahun Ustaz. macam-macam Ustaz komplain. Macam-macam Ustaz komplain. Macam-macam. Macam-macam Ustaz report. Ustaz Tapi yang saya kena masih saya diam. tahu. Ni 3 tahun. 3 tahun lah. Bukan Tapi 3 hari, bukan ini 3 dah saya tak bulan. boleh tahan. Sebab terlalu banyak ustaz yang komplain semua tu. Memanglah bising orang nak mengaji. Saya je mengaji online. Bising apa bendanya? Saya bising, saya nak ajar mengaji online bising. Depan-depan. Itu kugiran tu semua bising. Jangan macam tak ada telur. Kau punya bising je kau fikir. Macam-macam ustaz komplain pasal kita. Tapi kita diam lagi. Kau viralkan pasal sampah Aku orang kampung buat sampah kat aku ada nak viralkan. Aku bayar duit aku sendiri tau. Orang kampung buat apa tempat kita relax, kita diam ya. Tak ada, kita nak viral-viral, hati kita tak sebusuk hati ustaz. Terus terang kita cakap. Ustaz memang busuk. Tak payah nak cakap bising. Ni kita orang jumpa dia tak ada kena-mena dengan awak. Kakak kena bagi tahu ustaz ni lah, janganlah viral. Benda Sebenarnya tadi Orang sampai migrain. Orang rumah saya tak pernah migrain sampai migrain tak pernah tidur. Ustaz punya migrain kau fikir. Saya makan ubat ni ustaz dia fikir. Jangan nak fikir diri sendiri je lah. dia ada penyakit tau. Betul lah kau. Dia ada penyakit. Aku ni sabar je tau. 3 tahun. Kau ingat aku hidupkan apa hijab ni? Anak aku meninggal lah. Darah aku lah keluar kat sini kau tahu tak? Kau jangan macam-macam lah dengan aku. Aku ada limit tau. Aduh, dari kita hormat kita tak hormat lepas ni.